قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Baik, alhamdulillah para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan salat Isya dan kita berpindah daripada satu ibadah kepada satu ibadah yang lain, wa min ajallil ibadah, bahkan daripada ibadah yang paling agung itu menuntut ilmu. Dan begitulah keadaan kehidupan kita seharusnya, untuk kita berpindah daripada satu ibadah kepada satu ibadah yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza faragta fansab." Yang mana para mufassirin berbeza pendapat, ada yang mengatakan apabila kalian selesai daripada salat fansab, maka baligh fi du'a, maka perbanyakkan berdoa. Ada yang mengatakan apabila kalian selesai berjihad, maka masuklah dalam ibadah yang lain. Apabila kalian selesai menunaikan ibadah al-faraid, ibadah yang fardu, maka bangunlah untuk qiyamul lail. Ala kulli hal, makna umumnya adalah apabila kita selesai daripada satu ibadah, sayugianya sebagai seorang muslim kita meneruskan ibadah yang lain. Kita meneruskan ibadah yang lain. Begitu juga dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang kita mungkin fikir waktu ibadah ini hanyalah di tikar sejadah ataupun antara maghrib dan isya. Sedangkan keseluruhan kehidupan kita adalah ibadah. Keseluruhan kehidupan kita adalah ibadah. Jadi seboleh-boleh kita usahakan agar tidak ada satu waktu pun daripada kehidupan kita melainkan kita tukarnya menjadi ibadah. Dan adalah musibah kalau pekerjaan yang kita lakukan kosong daripada ibadah, kosong daripada makna ibadah. Tidak ada langsung zikir, tidak ada langsung fikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bermasalah sebenarnya, itu satu musibah. Namun sebahagian manusia tidak menyadarinya musibah, atau menyadarinya sebagai musibah tetapi melihatnya satu perkara yang ringan. Sebab itu kata Hatim al-Asam, "Law matani fatatni salatul jamaah wa azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu." Aku tertinggal salat jamaah dan hanya Abu Ishaq al-Bukhari yang mengatakan ta'ziyah kepada diriku. "Law matali waladun la'azzani akthar min 1000." Kalaulah aku mati seorang anak lelaki, nescaya aku diberikan ta'ziyah lebih daripada 1000 manusia. Lianna musibat ad-din ahwana 'inda an-nas min musibat ad-dunya. Kerana musibah agama ini lebih rendah di sisi kebanyakan manusia daripada musibah agama. Jadi ini satu perkara yang kadang-kala mungkin luput daripada pemikiran kita dan tidak harus berlaku, tidak harusnya berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita sentiasa dalam ibadah. Apabila kita penat melakukan ibadah qalbiyah, kita ada ibadah maliyah, ibadah harta. Dan kalau kita tidak mampu dengan ibadah maliyah, kita ada ibadah zikir dan fikir. Kalau lidah pun tidak mampu mengucapkan perkara-perkara kebaikan, sekurang-kurangnya kita mampu berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, itu pun satu ibadah. Jadi tidak ada jalan yang tersisa kepada kita melainkan itu ada jalan yang untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal baqiyatus salihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan." Dan al baqiyatus salihah yaitu zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, lebih baik di sisi Tuhanmu daripada sudut pahala dan apa yang kau bayangkan. Apa yang kau bayangkan, maksudnya apa yang kau kehendaki. Sebab itu sebahagian para ulama mengatakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencukupi daripada doa al-masalah, daripada kita meminta doa. Sebab itu kita akan jumpa hadis yang mana menyifatkan bahawa bila sahabat yang berselawat banyak,
Nabi SAW mengatakan, "Idzan tukfa hammuka wa yughfar laka dhanbuka." Maka diselesaikan kebimbanganmu. Walaupun dia menjadikan seluruh majlis doa dia selawat. Tak pun doa, tak minta pun. Tapi Nabi kata kebimbangan dia diselesaikan. Sebab apa? Kata para ulama, kerana dia dah mendatangi Allah daripada bab yang Allah suka. Macam kita dah melakukan perkara yang orang tersebut suka, kita tak minta pun, orang tersebut bagi. Dan ada hadis-hadis yang lain. Ada hadis-hadis yang lain. Sebab itu hari Yaum Arafah pun Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pada dia apa kena mengenai dengan doa? Kerana itu bab yang disukai oleh Allah. Jadi seolah-olah apabila kita mendatangi bab yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyelesaikan hajat dan apa yang kita kehendaki tanpa kita minta pun. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal baqiyatu salihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lebih baik ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang kalian amalan yang kalian angankan, harapkan. Dan ini satu perkara yang boleh kita lakukan untuk memudahkan doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau memudahkan hajat kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tanpa kita meminta. Apatah lagi bila ada hadis yang khusus yang ada Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila dia berlalu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia datang balik, dan Nabi kata apa? Tadhakkar al-ba'is, telah teringat orang yang berhajat. Dan Nabi ajarkan zikir-zikir, dan orang Arabi tersebut mengatakan itu untuk Allah, apa untuk diriku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dia mengucapkan subhanallah Allah dan dia mengucapkan doa, Allah kata qad fa'altu, aku dah buat. Apabila diminta hajat lain, Allah kata qad fa'altu. Dan begitulah. Sebab itu kita jangan menjadikan kehidupan kita ini kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menyenangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Menyenangkan kehidupan kita dunia akhirat. Baik, kali terakhir kita di mungkin bab sunat wudu kan. Sunat wudu tak hilap. Tak apalah kalau kita terlepas, kalau kita dah baca pun kita baca dengan laju lah, insya-Allah. Kita baca dengan laju sebab ini adalah satu bab yang kita selalu lalu, tapi mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas. Yang terus sunat wudu yang penting ialah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini rasanya kita dah sebutkan lah. Sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air untuk wudu tapi tidak memperolehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa di kalangan kamu punya air lalu dibawakan air kepadanya dan bagi dia meletakkan tangan ke dalam bekas yang berisi air tersebut, saya berwudulah kamu dengan nama Allah, iaitu menyebut bismillah ketika memulakannya. Lalu aku melihat air terpancang keluar dari celah-celah jari baginda hingga ke sumber mereka itu kira-kira 70 orang dapat berwudu dengan air tersebut. Dan kita sudah sebutkan bahawa di dalam mazhab kita bismillah ini tidak wajib, hanya sunat. Di sisi mazhab Hambali wajib kerana Quran tidak memerintahkan untuk membaca bismillah. Quran tidak menyebutkan perintah untuk membaca bismillah di dalam ayat wudu tersebut. Di dalam ayat wudu tersebut tidak ada perintah untuk bismillah. Tapi di sisi mazhab Hambali wajib, dan mereka bila mereka mengatakan wajib, mereka berhadapan dengan masalah untuk membaca bismillah di dalam tandas. Kita sudah sebutkan penyelesaiannya, sama ada dia mengambil dahulu muka di luar tandas ataupun dengan takdir bahawa membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tandas ini makruh dan membaca bismillah itu wajib, maka wajib didahulukan lebih penting daripada hukum yang makruh. Bahkan kita dah belajar kaedah al-makruh tuzalu 'inda al-hajah. Hukum yang makruh ini terpadam dengan adanya hajat. Apatah lagi perkara yang wajib. Apatah lagi ada perkara yang wajib. Jadi dengan itu masalah tersebut diselesaikan. Membasuh dua belah tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya dalam bekas air. Ini pun kita sudah lalu bahawa membasuh bekas tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya dalam air. Ini ada 2 masalah sebenarnya. Satu, memasukkannya ke dalam bekas air apabila bangun daripada tidur. Yang keduanya sebelum berwudu. Kalau sebelum daripada wudu mutlaqan ialah sunnah secara mutlak. Sebelum daripada berwudu. Adapun sebelum daripada bangun tidur ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukum wajib, iaitu jika dia mengetahui bahawa tangannya ada najis, itu wajib membasuh dan haram untuk dimasukkan tangannya ke dalam bekas air tersebut. Tetapi kalau tangannya bersih, adakah di situ sunnah juga? Ada perbahasannya.
Dan ianya sekurang-kurang hukumnya haruslah. Tetapi yang disebutkanlah hadis tersebut, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Yang disebutkanlah hadis tersebut adalah orang yang syak. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Dia tidak tahu di mana di mana tangannya berada ketika dia tidur. Itu dalam keadaan syak. Dia tidak tahu sama ada dibersih ataupun tidak, maka sunnah. Kalau dia tidak tahu sama ada tangannya bersih atau tidak, maka sunnah. Jadi ini dua masalah yang berbeza. Kalau berwudu secara mutlak, memang mutlak, sunnah secara mutlak. Adapun masalah bangun daripada tidur, di sisi Syafi'iyah dia ada 3 keadaan. Sama ada wajib ataupun harus ataupun sunnah lah, ataupun sunnah ketika dia tidak pasti. Ketika dia tidak pasti sama ada bersih ataupun tidak tangannya. Itu yang disyarahkan. Sebab lafaz hadis tersebut menunjukkan keadaan syak. Fa innahu la yadri aina badat yadahu. Kerana dia tidak tahu mana diletakkan tangannya ketika tidur. Baik, bersugi. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartum bis-siwak 'inda kulli wudu." Kalau tidak kerana membebankan umatku, aku akan perintahkan mereka bersuci pada setiap kali berwudu. Dan di sisi Syafi'iyah, sugi bersuci dengan sugi ini kita mendapat sunnahnya walaupun dengan berus gigi lah, berus gigi. Di sisi Hanabilah perlu dengan kayu sugi itu sendiri, agak ketat sedikit. Tapi di sisi Syafi'iyah dengan hanya membasuh sahaja mulut dengan walaupun dengan berus gigi sudah mendapat sunnah Nabi SAW tersebut. Bahkan tak silap ana ini yang dicenderung oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Bersugi sebelum berwudu lah, sebelum berwudu. Baik, berkumur dan baca bismillah tadi di sisi Syafi'iyah, baca bismillah tadi satu masalah. Kalau kita terlupa nak baca bismillah, dia seperti makan juga. Tetap disunahkan bismillah sebelum habis wudu tersebut. Selagi belum habis wudu tersebut. Dan habis wudu ini dikira di sisi Syafi'iyah bukan ketika habisnya membasuh kaki tersebut. Kalau dia dah selesai daripada membaca doa wudu. Maksudnya kalau dia dah katakanlah dia habis membasuh kaki, kemudian dia terlupa aku tak baca bismillah. Di sisi Syafi'iyah tetap sunat untuk dia mendatangi bismillah tersebut. Selagi dia tidak membaca doa wudu. Kalau dia dah membaca doa wudu dah selesai. Menjelati janggut yang tebal, dan menjelati janggut yang tebal ini kita katakan ada yang wajib bagi orang yang janggut yang tebal. Di sini disebutkan sunnah, tapi sebenarnya bagi janggut orang yang janggutnya, bagi janggut yang nipis, janggut yang nipis wajib hukumnya. Adapun janggutnya tebal, sunnah, disukailah untuk dia menjelati janggutnya. Nipis di mana? Nipis ni kalau nampak kulit daripada celah-celahan janggut itu dikira nipis. Maka disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk orang yang yang nipis janggutnya untuk menjelati janggutnya, menyapu seluruh kepala. Dan kita sudah sebutkan bahawa di sisi Syafi'iyah hanya wajib sebahagian sahaja. Bahkan di sisi Abu Hanifah juga, yang di sisi Hanabilah dan Malikiyah yang mengatakan bahawa menyapu seluruh kepala adalah wajib. Di sisi Syafi'iyah hanyalah sebahagian. Kerana ba wamsahu birusikum, basuhlah sebahagian daripada kepala kamu. Ba di situ adalah ba tabi'idhiyah, menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Cara menyelati jari tangan ada dengan memasukkan jari kedua-dua belah tangan antara satu sama lain. Sementara cara menyelati jari kaki pula dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri, bermula dengan jari kelingking kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Dengan daripada kanan sampai ke kiri lah guna jari kelingking, Dan ini juga ada rinciannya bagi orang yang kakinya atau jarinya rapat bercantum, maka hukumnya wajib untuk menyelati jari. Sebab ada yang jenis orang yang airnya tidak sampai pada celah-celah jari, jadi di sini hukumnya wajib. Tapi kalau dia jenis yang biasanya manusia memang boleh sampailah air pada celah-celah jari, tapi ada yang tak, yang agak rapat, maka di situ hukumnya wajib. Tapi kalau dia jenis yang biasa, jari dia adalah terpisah sedikit, maka menyelati jari hukumnya sunat. Hukumnya sunat dan sunat. Hal ini berdasarkan hadis sebenarnya Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Aku bertanya,
Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wudu. Sabda Nabi SAW, berwudulah dengan sempurna, selatilah antara jari, dan lebihkanlah perbuatan memasukkan air ke dalam hidung kamu kecuali kamu berpuasa. Hadis Sunan Al-Mustawrid katanya, aku melihat Rasulullah SAW berwudu, baginda menyelati celah-celah jari kedua-dua belah kakinya dengan jari kelingking, menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. Maksudnya di sini disebutkan Nabi menyapu kepala dan kedua belah tangan, kedua belah telinganya luar dan dalam. Hadis seterusnya, baginda menyapu kepala dan menyapu bahagian dalam kedua belah telinganya dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian luarnya dengan kedua-dua ibu jari. Kedua-dua ibu jari. Hadis seterusnya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu kata, aku melihat Nabi SAW berwudu, baginda mengambil air yang lain untuk menyapu dua telinganya selain daripada air menyapu kepala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa dalam perkara ini ada athar daripada Ibnu Umar, yang mana athar itu thabit daripada perbuatan yang thabit daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengambil air yang baru selain daripada air yang basuhan kepala. Tapi yang zahir daripada sunnah Nabi SAW adalah dalam ada catatan yang saya lupa di mana. Tak silap dalam Sahih Muslim yang lebih mahfuz bahawa Nabi SAW menyapu kepalanya dengan menyapu telinganya dengan kepalanya dengan air yang ada daripada kepalanya. Jadi yang lebih zahir daripada sunnah Nabi SAW adalah air tersebut air yang sama. Tapi sebab ada athar Ibn Umar, tidaklah boleh kita mengatakan perkara ini bid'ah. Sebab perkara ini ada athar daripada Ibn Umar. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan athar ini sabit daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Melakukan semua perbuatan fardu wudu dan sunatnya sebanyak 3 kali. Yang dimana riwayat Muslim membuka aku tunjukkan cara Rasulullah SAW berwudu, kemudian dia berwudu 3 kali. Riwayat Muslim. Bahkan ini ada dalam riwayat Sunan Nabi Daud. Sunan Nabi Daud yang mana hadis Uthman juga, yang mana Uthman radhiyallahu anhu Uthman radhiyallahu anhu menunjukkan basuhan kepala juga 3 kali. Dan hadis itu disahihkan oleh Al-Albani. Walaupun dalam sifat salat Nabi, tak silap saya basuh kepalanya sekali. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan juga hadis Sunan Nabi Daud yang Nabi SAW, hadis Uthman, yang Nabi SAW membasuh kepalanya 3 kali. Basuh kepalanya 3 kali. Jadi ini saya kena lihat lebih teliti takhrij hadis tersebut. Tapi sudah tentu dalam Bukhari dan Muslim yang lebih kuat adalah hadis yang Nabi SAW membasuhnya sekali. Sudah tentulah daripada sudut sanadnya itu didahulukan. Tapi kita mengetahui bahawa mana-mana hadis yang sahih, jika ia sahih maka diamalkan. Walaupun daripada sudut segi kualiti sanad, hadis yang Bukhari dan Muslim lebih ajwad, lebih baik kualitinya. Tapi dalam Sunan Abi Daud dan Sahih Sunan Abi Daud, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Mendahulu yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berwudu, mulakanlah dengan anggota yang kanan. Hadis berkenaan fardu wudu yang juga menjadi dalil kepada tersebut. Menggosok-gosok tangan atau anggota ketika membasuhnya. Kerana berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah berwudu, baginda bersabda, hakadha yadluk. Beginilah caranya sambil menggosok-gosoknya. Maksudnya kalau kita kenakan airnya sah ya? Tak sah. Tapi di sisi Malikiyah tidak sah. Di sisi Malikiyah perlu at-talq, perlu ada sentuhan lah, perlu ada dilalukan tangan kita kepada anggota yang dibasuh tersebut di sisi Malikiyah. Jadi seharusnya dan sebaiknya kita melakukanlah perkara tersebut. Dan itu memang sunnah. Dan bahkan untuk keluar daripada khilaf. Sebab khilaf ni antara yang batal dengan tak batal. Kalau antara yang wajib dengan yang mustahab dengan makruh, ataupun yang mustahab dengan jawaz, mungkin ringan lah. Tapi ini antara batal dan tak batal. Jadi lebih baik dalam perkara yang para fuqaha berbeza perkara tersebut sah ataupun tidak sah, kita mengamalkan yang lebih ahwat, yang lebih berjaga-jaga, bahkan ia sunnah, bahkan tanpa syairnya sunnah dan tidak betul ditinggalkan dan diringankan. Sebab perkara-perkara sunnah ni kita dah sebutkan banyak kali bahawa kadang-kadang daripada sudut hukumnya memang sah. Contohnya secara ijma' membasuh anggota yang kiri daripada yang kanan ni ijma' ulama sah. Tetapi kalau orang melakukannya tahawunan bis sunnah, merendah-rendahkan atau bermudah-mudah dengan sunnah,
ataupun istihza' bersunnah lebih lagi lah. Perkara itu boleh membawa, bahkan membawa kepada kufur. Kalau tahawunan pun itu tidak disukai syarak, apatah lagi istihza'an. Jadi walaupun dalam hukum-hukum fiqh kadang-kadang apabila membicarakan sah atau tidak, memang kita katakan sah. Tetapi apabila seseorang itu menyanggahi sunnah Nabi SAW secara sengaja, itu akan menimbulkan komplikasi yang berat pada akidah orang tersebut, bahkan kepada keimanan dia sebenarnya. Akan menimbulkan komplikasi yang berat kepada keimanan dia. Sebab orang yang bermudah-mudah dengan perkara yang makruh, dia akan membawa kepada bermudah-mudahan kepada perkara yang haram. Lambat laun. Sebab itu kita tidak suka untuk bermudah-mudahan dalam syarak. Syarak betul, syarak ada rukhsah, tapi bermudah-mudahan dalam syarak akan membawa kesan yang tidak baik kepada iman kita. Baik, melebihkan basuhan muka ke bahagian kepala dan membasuh bahagian atas dua siku dan buku lari. Ini hadis yang ma'ruf. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min ahli al-wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan disuruh dalam keadaan kepala, dua tangan dan kaki mereka bercahaya kerana kesan daripada wudu. Oleh itu sesiapa di kalangan kamu yang boleh membasuh bahagian kepalanya yang lebih, maka lakukanlah. Dalam riwayat lebih daripada Imam Muslim, maka hendaklah dia melebihkan basuhan bahagian muka, dua siku dan buku lari. Dan ini ma'ruf. Bahkan kalau kita tidak pasti ataupun ragu akan kita telah membasuh muka dengan secara sempurna, tidak, para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan bahkan menjadi wajib untuk dia melebihkan sedikit. Sebab berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau dia berasa syak bahawa dia tidak dapat menyempurnakan basuhan, ataupun dia syak adakah dia sudah menyempurnakan basuhan muka itu dengan baik, maka diwajibkan dia untuk menyempurnakan selebih sedikit. Ini pada orang yang dia ada keraguan lah pada basuhan mukanya ataupun basuhan tangannya. Selam kat sungai, Selam sah je, tapi sekali je lah. Dalam mazhab kita dia tak ada tertib lah. Masalah tak tertib. Dalam mazhab Abu Hanifah tak silap ada tertib. Itu yang jadi masalah tu. Tak tahu macam mana. Apa tak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i sah. Saya kata dalam mazhab Syafi'i tak ada tertib lah kan? Kalau terjun tak ada. Oh, kalau terjun. Tapi kalau yang Macam mana? maksudnya yang biasa-biasa tu still kena tertib juga lah. Kena tak, ini kita cerita terjun dalam sungai. Cuma terjun sajalah yang tak perlu tertib. Dia ada dua keadaan sebenarnya. Ada yang bincang, satu terjun tu, ada lagi satu keadaan anda lupa. Apalah, nanti kalau anda ingat nanti anda ingat. Dia ada lagi satu keadaan yang tertib jatuh. Ada lagi satu keadaan. Satu-satunya itulah kalau terjun dalam air. Persederhana menggunakan air tanpa berlebihan dan tidak membazir. Kerana Nabi SAW dia tawadda bil mud. Nabi SAW berwudu dengan secuba air. Dan ini kita sudah sebutkanlah kalau kita mampu. Dan ini mungkin kita tak berwudu dengan mud, tapi apa yang pengalaman peribadi yang kadang-kala lakukan, bukan sentiasa lakukan. Kadang-kadang kita bila kita cuba nak menepati sunnah Nabi SAW, antara yang kita boleh lakukan, bila kita basuh satu basuhan, kita tutuplah sekejap air tu. Ini antara perkara yang mungkin mudah, tapi kita kadang malas nak buat. Sebab biar ada mengalir kan. Tapi itu satu daripada usaha kita untuk menepati sunnah Nabi SAW, yang mana bahkan Nabi pernah melarang sahabat. Hadis ini ada perbahasan yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa adanya pembaziran walaupun dalam wudu, walaupun pada fi nahrin jari, pada sungai yang mengalir. Tapi ulama ijma', Imam Nawawi mengatakan bahawa ulama ijma' bahawa al-israf fil wudu, membazir dalam wudu adalah diharamkan walau fi syadil bahr, walaupun di laut. Jadi kita sedaya upayalah menepati sunnah Nabi SAW dalam perkara ini, sebab dia bukan kebiasaan kita satu perkara, tapi perkara yang betul perlu diperbetulkan. Dan apabila kita berusaha menepati sunnah Nabi SAW dalam keadaan sukar yang untuk kita lakukan, maka itu membantu iman kita. Sebab iman ni dia akan naik bila diteruji. Bila diuji, dia akan naik. Macam saya cerita tadi pasal kan, saya mau grab kan. Mau grab, waktu nak solat tu lah datang request. Satu tolak satu, boleh lagi, tahan lagi. Lepas tu dah tolak satu, datang lagi pula dua. Lepas tu tiga pula. Ni
betul-betul menguji iman ni kan. Jadi kita, dan itulah yang sebenarnya itulah keadaan yang memperlihatkan iman kita. Sebab kita, walaupun kita rasa yalah, walaupun kita mungkin duitnya tak banyak dalam berapa kan, tapi yalah, dunia ni memang akan ada untuk menguji kita, dan dalam keadaan ujian ketika terzahirlah iman kita, apa yang kita katakan, sama ada kita benar-benar beriman dengannya atau sekadar perkataan di mulut kita. Baik, menghadap kiblat ketika berwudu, ini kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia. Tidak bercakap-cakap ketika berwudu, ini kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW. Tasyahud dan berdoa setelah selesai berwudu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan doa pula, ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang bertaubat dan bersuci. Dan di bawah itu, Maha suci Kau ya Allah, dan segala kepujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenarnya kecuali-Mu. Aku berserta dan bertaubat kepadamu. Dan bahkan disunatkan kita bersalat setelah wudu, salat sunat wudu. Cumanya salah satu hadis yang kadang-kadang diabaikan dalam salat sunat wudu ini adalah Nabi SAW juga pernah menyebut, barang siapa yang berwudu nahwi wudu'i hadha, seperti wudu aku ini, kemudian dia bersalat dan dia walam yuhaddits nafsahu, dan dia tidak terlintas di dalam dirinya perkara-perkara yang selain yang berkaitan dengan salat. Imam Nawawi mengatakan bukan maksudnya selepas wudu tersebut dan ketika dalam keadaan dia nak bersalat itu langsung dia tak terfikir pasal dunia, ini susah ataupun tidak terlintas. Tapi maksudnya dia memang fokus nak bersalat, dia hendak menuju untuk salat dan fikirannya untuk melakukan ibadat tersebut, maka diampunkan dosanya. Dan ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu selepas kita berwudu, betul, kita nak salat sudah wudu, tapi kita bercakap dulu, kemudian baru kita salat. Sah ke? Salah ke? Taklah salah. Tetapi ianya berkemungkinan untuk menghilangkan fadilat tersebut. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, dan dia tidak walam yuhaddits nafsahu, dia tidak bercakap ataupun dia tidak bercakap tentang kepada dirinya tentang melainkan tentang apa yang berkaitan dengan salat tersebutlah, tentang perkara-perkara dunia dan sebagainya. Jadi ini salah satu sunnah yang kita terlepas pandang sedikit dalam masalah salat sunat wudu ini. Salat sunat wudu barulah diampunkan dosanya daripada salat sunat wudu itu. Sama juga dengan masalah jawab azan ni. Jawab azan ni dia ada fadilat yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Satu, memang kita tahu bahawa sunnah untuk kita menjawab azan tersebut, jawab azan, dan kita tahu doa antara iqamah dan salat fardu tersebut mustajab. Tetapi dia ada satu fadilat khas bagi orang yang menjawab azan tersebut, baginya doa yang mustajab. Maksudnya kalaulah orang tersebut dia tidak menjawab azan, dia tidak menjawab azan, tapi dia datang untuk bersalat dan dia tunggu dan dia berdoa antara azan dan salat fardu, dia dapatlah waktu tersebut. Tetapi dia tidak mendapat ganjaran ataupun doa mustajab bagi orang yang menjawab azan. Itu ganjaran khusus. Itu ganjaran khusus atau fadilat khusus bagi orang yang menjawab azan. Jadi kira-kira fadilat-fadilat ni kita perlu tahu secara rinci wajahnya supaya kita tidak terlepas fadilatnya secara kulli, atau kita dapat menjaga fadilatnya dengan tepat. Sama juga macam hadis yang pergi ke Quba kan, apa hadisnya inilah famous, man tatahhara fi baiti thumma ata masjid Quba fa shalla fi salatin kana lahu ka'ajri umrah. Siapa yang berwudu daripada rumahnya, jadi siapa yang tak berwudu dia tak dijamin. Tapi kalau diterbatal dalam keadaan dalam perjalanan tersebut tak ada masalah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah dia ada sudut pandang yang menarik juga. Maksud hadis Nabi SAW man tatahhara min baiti thumma ata masjid Quba tersebut bukanlah maksudnya dia mesti kena berwudu, tapi maksudnya dia ada persediaan untuk memang pasti untuk bersolat di situ. Sebab orang yang berwudu pasti dia akan datang ialah sebab dia nak pergi solat lah. Jadi siapa yang mungkin dan dahulu tempat wudu dia tak banyak. Dia bukan macam kita sekarang ni. Jadi biasanya ada dekat rumah, perigi pun tak ada di semua tempat kan. Jadi dan bahkan hadis tersebut ada riwayat yang datang dan dia tidak datang melainkan dengan tujuan itu. Jadi yang dimaksudkan
yang dimaksudkan Nabi SAW itu bukanlah wudu itu, tapi memang niatnya hendak datang ke bersolat. Bukan semestinya dia berwudu atau tidak. Berwudu itu adalah indikasi ataupun petunjuk bahawa memang dia datang ke bersolat, pasti dia ada niat untuk datang untuk bersolat. Sebab itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, orang-orang yang katakanlah dia datang ke Masjid Quba, dia datang rumah dia keluar daripada rumah berwudu. Kemudian tapi dia bukan dia datang bersolat Masjid Quba, dia datang untuk beli barang, melakukan pekerjaan. Kemudian bila lalu di jalan Masjid Quba baru alang-alang dah sampai Masjid Quba, aku nak bersolat lah. Syekh bin Baz kata dia tak dapat pahala solat umrah dengan solat 2 rakaat tersebut, kerana dia tidak ada niat keluar daripada rumahnya untuk bersolat di situ. Jadi seolah-olah indikasi di sisi Syekh bin Baz rahimahullah adalah niat tersebut, niat keluar daripada rumah dengan tujuan untuk bersolat di situ, bukan sekadar bersolat di situlah, apatah lagi tidak ada niat untuk bersolat di situ. Baik, perkara makruh solat wudu tadi, kalau dia dikir contohkan dia terlambat, kalau dia tu dikira masuk sekali ke? azan qabliyah dikira sekali ke? Sunat qabliyah dikira nanti solat wudu Dikira sekali. Dikira dia dapat lah kalau dia niatkan, sebab kalau macam dalam tahiyatul masjid, sebab tahiyatul masjid ni memang solat yang mutlak, dia tidak ada solat khusus. Tapi solat qabliyah sebab dia solat yang ratibah kan, solat yang ditujukan secara khusus. Solat tahiyatul masjid, solat wudu pun adalah solat yang ditujukan secara khusus. Secara khusus, bukan solat 2 rakaat. Sebab di zawatul asbab. Salat zawatul asbab dalam di sisi Syafi'iyah dinamakan salat zawatul asbab. Salat zawatul asbab al-mutaqaddimah. Jadi dia bukan salat mutlak. Allah alam, kerana ini perlukan perincian. Anda mula nak kata dia dapat. Tapi ini perlukan perincian. Jika dia dapat atau tidak, anda pun kena tengok balik. Sebab dia salat zawatul asbab al-mutaqaddimah. Dia bukan salat mutlak macam salat 2 rakaat solat tahiyatul masjid, itulah dia kata boleh dapat. Tapi masalah solat yang dituju secara khusus ni, Allah alam. Adakah dia dapat fadilat kedua-duanya ataupun tidak. Sebab ada sebahagian ibadah ni memang ialah asal bagi ibadah ni dilakukan secara berasingan. Asal bagi ibadah itu asalnya. Baik, apa? Itu insya-Allah kita lihat nanti anak semak lepas pandang. Baik, apa tadi? Berlebihan sudah, mendahulukan basuhan tangan kiri ke kanan sudah, mengelap anggota wuduk dengan tuala, dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dibawakan tuala kepadanya, tetapi baginda tidak mengelapnya. Ini berdasarkan hadis ini bahawa sunat untuk kita tidak mengelap kesan daripada ibadah kita sebenarnya. Bahkan ini bukan sahaja dalam wuduk. Nabi SAW dalam salat pun Nabi tak lap habuk ataupun perkara yang melekat di dahi Nabi SAW. Jadi seolah-olah, dan kita tahu juga ada hadis tentang orang puasa kan, khaluqus sa'im, bau mulut orang berpuasa ni atyabu 'inda Allah min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada misk, daripada kasturi. Jadi seolah-olah di sana ada indikasi dan isyarat bahawa Nabi SAW menyukai untuk dikekalkan dan tidak dihilangkan kesan-kesan ibadah. Secara prinsipnya begitu. Secara prinsip kekullinya Nabi SAW tidak suka untuk dihilangkan kesan ibadah. Mungkin kalau ada mudarat lah, mungkin ada mudarat itu cerita yang lain. Menyimba air ke muka kerana perbuatan itu bertentangan dengan kemuliaan muka tersebut. Membasuh atau menyapu anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali dengan yakin. Lebih atau kurang, lebih atau kurang. Ini apa ni? Ini makruh. Basuh atau menyapu anggota wuduk lebih atau kurang daripada 3 kali dengan yakin. Dalam berdasarkan hadis selepas selesai berwuduk dengan basuh atau menyapu anggotanya sebanyak 3 kali dengan bersabda, demikian cara wuduk, siapa melebihi atau mengurangi bilangan ini, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak betul. Cumanya mengurangkan ini ada sedikit isu, sebab dalam hadis Nabi SAW, dalam Bukhari sendiri ada Nabi SAW wuduk dengan 2 kali basuhan. 2 kali basuhan.
3 kali pastilah. Lebih 3 kali itu adalah melampau. Pasti melampau. Mana dalam kitabnya dekat mana kita berwudu, ini nombor apa? 5. Nah, ziyada ala 3 yaqinan bi rusul atau fil mas' atau naqs anha. Apa yang dimaksudkan dengan kurang ni Allah kena tengok balik. Ini pun anak-anak KIV. Tak apa. Anak KIV. Apa yang dimaksudkan dengan kurang ni? Takut kita yang salah faham ibarah. Tapi memang sabit dalam hadis bahawa Nabi pernah berwuduk dengan 2 kali basuhan. Yang keenam, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyatakan bahawa martabat hadis ini adalah sahih. Hadis ini berkaitan sampai beriktikad bahawa yang sunat itu ialah membasuh atau menyapu lebih atau kurang daripada 3 kali. Dia telah melakukan perkara yang tidak baik dan melampau kerana i'tiqadnya menyalahi sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wajib. Kalau seperti yang dimaksudkan Imam Nawawi itu wajib. Kalau daripada sudut i'tiqad maksudnya. Kalau dia i'tiqad bahawa yang sunat itu kurang daripada 3 kali atau lebih daripada 3 kali itu yang sempurna, maka itu difahamilah. Tapi daripada sudut perbuatan, kita bicara daripada sudut perbuatan lah. Sudut perbuatan kalau lebih daripada 3 kali itu sudah melampau lah. Seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada umat ini ya'taduna fi tuhur wal du'a, melampau dalam at-tuhur, pembersihan, dan dalam doa. Ini termasuk dalam pelampauan dalam pembersihan. Yang keenam, al-isti'anah biman yang yaghsilu lahu a'dha' min ghairi 'udhrin. Meminta bantuan orang lain membasuh anggota wudunya tanpa uzur, kerana ia melambangkan sifat takabur yang berlawanan dengan sifat kehambaan. Meminta bantuan orang lain membasuh anggota wudu tanpa uzur ni sebenarnya ada tafsir, bukan maksudnya tak boleh langsung. Sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta air wudu, tapi yang dimaksudkan adalah membasuh tu. Dia orang tu basuhkan. Basuh, bukan diminta dituangkan air tersebut, orang tu basuhkan. Itu yang makruhnya. Bukan dituangkan air tersebut ya. Dituangkan air tersebut bukan maksudnya ini. Bukan maksud di sini. Yang ketujuh, al-mubalaghah fil madmadah, melampau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa, Madmadah ini aslu sunnah bi idkhalil ma' bidun al-majd. Masuk air dalam mulut tanpa kocakkan air dah dapat sunnah. Kocakkan air tersebut dapat sunnahnya secara sempurna secara lebih tepat. Dan masuk hidung kalau tak tarik pun sampai atas pun dah dapat sunnah istinsyaq. Tapi kalau sampai ke atas itu dikira mubalaghah dalam al-istinsyaq. Kira mubalaghah dalam istinsyaq. Perkara yang membatalkan wudu, kita sebut secara laju, semua yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, tahi, darah dan kentut dan lain-lain, kecuali air mani. Tidak membatalkan wudu. Dikiaskan perkara tersebut dengan semua benda yang keluar daripada kubul dan dubur sekalipun suci lah. Maksudnya kalau katakanlah orang tersebut keluar batu kan, sebab dia ada masalah, yalah, masalah batu keluar tu, batu karang. Kadang-kadang mungkin keluar dalam keadaan suci, tapi tetap batalkan. Tidur yang tidak tetap, maksud tetap di sini adalah duduk dalam keadaan punggung bertaup rapat dengan lantai, manakala maksud tidak tetap pula terdapat rongga di antara punggung dan lantai. Ini berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama falyatawadda." Siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Adapun orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tetap, wudunya tidak batal kerana dia akan terasa sesuatu yang keluar daripada duburnya. Kerana misalnya hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, iqamah telah selesai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan seorang lelaki tak didengari oleh orang lain. Baginda terus bercakap sehingga para sahabat tidur. Kemudian baginda datang dan terus bersalat bersama-sama mereka. Ini kita tahulah ada khilaf dalam kalangan para fuqaha. Di sisi Hanabilah, kalau tidur tersebut tidur yang lena, maksudnya kalau kita macam tu dia tak terjaga, itu dah kira tidur lena. Tapi di sisi Syafi'iyah tak, asalkan tidur tetap, lena tak lena, tak batal wudunya. Dan kita sudah sebutkan ini antara kelebihan orang yang berbadan besar. Orang yang berbadan besar dia punya punggung tu isi ruang semua di bawah tu. Jadi dia sentiasa tetap. Bagi orang yang kurus sangat, bawah tu kadang-kadang tak tetap juga. Bawah tu maksudnya dia ada rongga juga. Ini salah satu kelebihan orang gemuk dalam fiqh. Boleh pada dalam fiqh Syafi'i lah sekurang-kurangnya. Fiqh Syafi'i. Tapi ini ada khilaf lah. Memang kita tahu ada khilaf
dalam kalangan para fuqaha. Ustaz, saya tak tahu kubur tu tetap sebab masa kita tidur pun dah kita pun dah apa kata tak sedar kan. Kalau kita bangun tu dalam keadaan lain pun tak tetap lah. Tapi kalau kita bangun tersebut masih dalam keadaan tersebut, itu dikira tetap. Walaupun badan apa body tu macam ni ke macam ni dan sebagainya dikira. Apa yang penting lower body. Lower body. Tapi kalau kita tahu ataupun orang rakam lower body itu dah bergerak lah. Tapi kalau ini masalahnya kita tidur dan kita bangun masih dalam keadaan bawah badan kita masih itu kira tetap. Di Syafi'iyah ianya dikira tidak batal wudu lah. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa para sahabat tidur dalam keadaan duduk yang tetap karena mereka berada dalam masjid sedang menunggu untuk bersolat dan berharap supaya Nabi SAW segera menghentikan perbualannya dan bersolat bersama-sama mereka. Ini anak pernah bahas panjang dalil-dalil yang bercanggah tersebut. Tapi mungkin dalam kelas yang akan datang ada beberapa dalil yang lebih bercanggah. Anak akan jelaskanlah supaya kita mungkin melihat perbezaan tersebut. Hilang akal disebabkan sama ada mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Ini jelas. Seorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain tanpa berlapis. Kita tahulah khilaf antara Syafi'iyah dan jumhur. Antara Syafi'iyah dan jumhur majoriti. Menyentuh kemaluan manusia sama ada diri sendiri atau orang lain, sama ada qubul atau dubur dengan tapak tangan dan perut jari tanpa berlapis. Maksudnya perut jari kalau belakang ni tak dikira. Berdasarkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza afdha ahadukum bi yadihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika idza afdha ahadukum bi yadihi. Afdha ni perkataan afdha ni, al-ifdha bermaksud menyentuh dengan tapak tangan. Tak disebut ifdha dengan belakang ni. Tak disebutkan al-ifdha dengan belakang tapak tangan. Sebab itu depan ni yang membatalkan. Sebab hadis itulah lafaz hadis tersebut. Itu yang pertamanya. Jadi sama ada kubul ataupun dubur. Dan kubul yang dimaksudkan bukan dia punya pipi punggung tersebut, tapi tempat keluar najis itu sendiri. Tempat keluar najis itu sendiri. Begitu juga yang dimaksudkan dengan kubul bukanlah bermaksud dari gembol tu, dia punya zakar itu sendiri. Sebab zakar kalau dimasukkan apabila disebutkan zakar dari sisi bahasa Arab yang itulah yang barang itu sendiri. Sebab bahasa Arab ada lafaz yang khusus untuk Dragon Ball itu sendiri, dia ada lafaz yang khusus tersetir. Bukan jadi kalau tersentuh dengan tangan dia tak membatalkan wudu di sisi Syafi'iyah sendiri. Tak membatalkan wudu di sisi Syafi'iyah sendiri. Cuma yang kita memang ada khilaf dalam perkara ini. Di sisi Hanabilah pun batal. Di sisi Hanabilah pun batal. Yang tidak batal di sisi Hanafiyah. Di sisi Malikiyah anda tak tahu adakah batal atau tidak. Tapi memang ada cenderung dengan pendapat ana lah sendiri. Pendapat peribadi, ana beramal dengan pendapat yang bahawa tidak batal. Sunat sahaja untuk berwudu kalau memegang kemaluan. Sebab ada hadis yang Nabi SAW ditanya oleh sahabat, dan sahabat itu soalannya hal alayya wudu, adakah wajib ke atas aku wudu? Perkataan ala di dalam bahasa Arab kalau asalnya jika digunakan bermaksud wajiblah. Maksud wajib. Jadi sahabat itu bertanya yang wajib, adakah diwajibkan ke atas aku wudu? Barulah Nabi SAW mengatakan dianya bid'atun minka. Dianya hanya sebahagian anggota daripada dirimu. Sebab itu yang menjadi polemik. Hadis tersebut sahih. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan ia sahih. Cumanya para fuqaha Syafi'iyah mengatakan ia dimansukhkan. Tapi bila nak kata mansuh ni, dia kena ada dalil lah. Dan tidak ada dalil yang jelas tentang mansuhnya. Macam Abu Hanifah, dia tak pakai hadis ini kerana hadis ini dia pada qadiyah umumul balwa, qadiyah yang umum, maksudnya semua manusia kena tahu. Tapi hadis tersebut datang dengan riwayat yang daripada seorang sahabat sahaja. Jadi perkara yang penting sebegitu sepatutnya yang melibatkan orang ramai, sepatutnya ramai sahabat tahulah. Jadi Imam Abu Hanifah dia ada kaedah, kalau hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang sahabat dalam qadiyah umumul balwa, dalam kaedah dalam masalah yang terkait dengan manusia yang ramai, maka hadis tersebut tertolak. Di sisi Abu Hanifah lah, ini kaedah yang dipakai begitu. Tapi kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ana lebih cenderung dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Hadis yang diterima, hadis yang sahih, dia tidak mansuh, tapi cara fahamnya sahaja. Cara fahamnya adalah Nabi mengatakan itu pada taujihnya kepada
kewajipan. Nabi mengatakan tidak wajiblah, tidak wajib. Tapi kalau ada pun hadis yang Nabi SAW menyuruh ataupun memberikan petunjuk untuk berwuduk ketika menyentuh kemaluan, itu pada masalah hukum yang sunat. Ala kulli hal, ini ada sedikit khilaf, berbagilah perbincangan. Baik, perkara yang disyaratkan wudu, perkara yang disyaratkan wudu, itu pertama salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, apabila kamu mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwudulah, basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, basuhlah kedua belah kamu meliputi kuku lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang dari kamu yang berhadas sehingga lari berwudu. Ini pun ada perbezaan pendapat yang panjang juga dalam kalangan para ulama. Solat orang yang tak ada wudu, faqid at-tahurain, dia tak ada wudu, dia tak ada tayamum. Empat mazhab berbeza pendapat. Ada seperti mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah kata dia tak perlu solat langsung. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan ni, solat dia tak diterima. Asal kalau solat dia tak diterima, kenapa dia perlu solat? Dia solat yang tak diterima pada asalnya, maka dia tak disyariatkan pada asalnya. Di sisi Imam Malik. Di sisi Hanabilah, solatlah dalam wudu. Di sisi Syafi'iyah, dia bersolat dan dia perlu qada. Maksudnya ini yang kita sebut solat hormat waktu tu. Dia solat juga, tapi solatnya tersebut tidak sah sebab dia tak ada wudu kan. Dia kena ganti solat. Imam Abu Hanifah kata dia tak perlu solat, tapi dia kena bersolat apabila dia dapat berwudu. Empat mazhab berbeza pendapat dalam perkara ini. Allah alam, yang paling lebih kuat adalah dia solatlah. Dia solat walaupun tanpa wudu, sebab Nabi SAW pernah menunjukkan kepada kita solat yang dalam keadaan yang tidak sempurna kan. Mesti solat dalam keadaan perang. Wa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut maka bersolat dalam keadaan berjalan solat. Memang tak sempurna lah solatnya berjalan kan, aw rukbanan, atau dalam keadaan menunggang. Jadi tidak ada masalah. Lebih tepatnya adalah solat itu perlu dilakukan, tetapi tidak perlu ada qada, mazhab Malikiyah ini kuat kalaulah tak kerana ada hadis yang lain. Kalaulah tak kerana ada hadis yang macam orang yang berjumpa dengan tukang sihir, orang nujum. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, solatnya tak diterima kan orang yang berjumpa, dan dia tak membenarkan pun dijumpa, ditanya, tapi solatnya tidak diterima. Tetapi ijma' ulama kata dia kena solat. Kalaulah tak kerana hadis itu, mungkin pendapat Imam Malik ini kuat. Tapi sebab ada ijma' yang mendahului permasalahan lain yang boleh yang terkait dengan permasalahan. Kedua, tawaf di keliling Kaabah. Ini kerana tawaf sama seperti salat yang diwajibkan bersuci sebelum melakukannya. Dan ini kita tahu tawaf di keliling Kaabah ini di sisi Abu Hanifah wajib dan bukan rukun. Di sisi majoritinya adalah rukun lah. Maksudnya tak sah tawaf tanpa berwudu di sisi majoriti. Di sisi Abu Hanifah ini wajib. Maksudnya kalau dia tak buat berdosa, tapi sah tawaf sah. Tapi dia kena ada ni lah kafarah untuk dia perlu disembelih, perlu menyembelih. Adapun di sisi Ibnu Taimiyah bahawa bertawaf di keliling Kaabah ni tak perlu pun langsung pun. Dan itu kuat juga daripada sudut dalilnya, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyuruh untuk bertawaf, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan wudu, tidak memerintahkan, Allah memerintahkan secara mutlak. Dan Nabi SAW betul, memang Nabi SAW berwudu, tetapi tidak ada perintah daripada Nabi untuk berwudu. Nabi tak pernah perintahkan berwudulah kalian untuk bertawaf, tidak ada. Jadi itu yang
cenderung pada pendapat yang Ibnu Taimiyah cenderung pada ianya sunnah tapi ia tidak wajib. Ia sunnah tetapi ia tidak wajib. Baik, ketika menyentuh Al-Quran dan membawanya, hal yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassu illa al-mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassu al-Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang bersuci. Dan ini pendapat majoriti lah, bahkan pendapat ramai juga daripada para sahabat, antaranya Umar dan la yamassu al-Quran illa tahir. Imam Ahmad mengatakan ini hadis yang sahih, ia pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan ini hadis yang pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan masalah membaca Quran ketika tidak ada wudu, ini menyentuh. Menyentuh ini memang pendapat majoriti para sahabat. Cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, ini dikatakan dalam hadis Uthman bin Affan. Anda tak bacalah hadis ini, sebenarnya hadis yang masyhur. Tapi kita bacakan sekali. Elok pula jumpa hadis tak baca. Yang maksudnya dia meminta air untuk berwudu lalu menuangkannya dari bekasnya dan membasuh kedua belah tangannya sebanyak 3 kali. Berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan melecetkannya, itu mengeluarkannya, membasuh muka dan kedua belah tangannya sehingga sikut sebanyak 3 kali. Menurut satu riwayat lain, kemudian dia membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Seterusnya dia menyapu kepala dan membasuh setiap kakinya sebanyak 3 kali. Menurut satu riwayat yang lain, dia membasuh kaki kanan kemudian kaki kirinya sebanyak 3 kali. Maka dia pun berkata, aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wudu ini, dan baginda bersabda, sesiapa yang berwudu seperti wudu ini kemudian dia bersolat 2 rakaat yang khusyuk, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang lalu. Di situ diterjemah kemudian bersolat dengan 2 rakaat yang khusyuk. Tapi bukan itu maksudnya. Terjemahan itu bagi anda sedikit melencong. Sebab kalau ini perkataan literal, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu. Itu literalnya. Dia tidak bercakap di dalam dirinya fihi ma, antara wudu dan salat tersebut di dalam dirinya. Itu yang literalnya. Dan bila dilihat syarahan ulama, maksudnya adalah dia tidak terlintas ataupun dia tidak menyibukkan fikirannya dengan perkara-perkara selain daripada salat. Bukan salat itu yang khusyuk. Betul lah, bukan kita masukkan salat itu tak perlu khusyuk, tapi itu bukan maksud hadis tersebut. Maksud hadis tersebut adalah ketika sebelum bersolat itu dia tidak disibukkan dengan pemikiran melainkan untuk bersolat itu, bersolat tersebut. Jadi terjemahan itu sikit anda tak setuju lah. Sebab dia kata kemudian dia bersolat dengan 2 rakaat yang khusyuk. Padahal hadis itu membicarakan keadaannya sebelum solat itu. Dan begitu juga insyaallah ulama mengatakan yang sedemikian. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, kita sampai menyapu khuf. Anda tak nak masuk menyapu khuf ni, sebab masuk menyapu khuf ni dia banyak, tapi kita sikit saja sebab kita tadi kita lambat, tapi ni 10-4 minit. Kejap lagi nak main badminton. Lagi lama. Lagi lama pula kan. Sikit je menyapu khuf ni kita sebutkan, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi mustahab, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram. Wajib bila mana? Wajib menyapu khuf ni bila kita ada air yang mana ia tidak cukup untuk membasuh kaki tapi cukup untuk sapuan. Dia tak boleh pergi tayamum sebab dia ada air. Dan dia boleh basuh kaki. Jadi tak boleh pergi tayamum. Jadi wajib bagi dia. Kalau dia boleh sapu khuf, dia pakai khuf macam itu, yang syarat-syaratnya wajib, dia tak boleh pergi kepada tayamum. Dia jadi makruh kalau dia mengulangi sapuan khuf tersebut. Sebab kalau sapuan khuf ni 1 kali saja, dibuat 2-3 kali makruh lah. Haram kalau dia curi kasut tersebut. Haram li ghairihi. Tapi sah tak sapuannya? Sah. Haram li ghairihi. Sebab haramnya bukan terkait dengan hukum sapuan itu sendiri, ia terkait dengan kasut itu. Haram li zati, haram dan tak sah adalah apabila bagi orang yang berihram. Dia berihram, dia pakai kasut pula. Dia pakai kasut. Maka haram dan tak sah. Sebab haram tersebut, hukum haram tersebut terkait dengan pengharamannya secara zat. Sebabnya dia dilarang untuk pakai kasut secara asalnya pun. Jadi tidak sah ataupun haramlah dia menyapu ke atas khuf. Adapun masalah-masalah lain tentang sapuan di atas khuf kita akan bicarakan. Dan khuf ni antara
hadis yang mutawatir lah dalam masalah fiqh, antara permasalahan yang masuk di dalam kitab akidah, permasalahan fiqh yang masuk dalam kitab akidah. Salah satunya masalah al-masfu 'ala al-khuffain ni. Dia jadi syiar pada ahli sunnah. Sebab apa? Lebih kurang dalam 70 orang sahabat, lebih daripada 70 orang sahabat. Sebab apa? Sebab ada sebahagian firqah, antara Rafidhah menolak sapuan atas khuf. Jadi sebab itu kadang-kadang perlu dizahirkan juga sapuan atas khuf ni untuk menzahirkan sunnah, bahkan ia sunnah, bahkan ianya menunjukkan akidah seseorang tersebut. Kalau dia menolak, dia ada persamaan, kita boleh katakan kalian ni ada persamaan dengan Rafidhah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.